macam ni sebenarnya satu program yang sangat baiklah untuk menyatukan perpaduan antara kaum India dan Melayu. Kanak-kanak boleh bersama-sama dengan berbagai bangsa, ibu bapa pun boleh bersama-sama, bermain bersama-sama, tak kira bangsa, tak kira agama. Jadi perpaduan ni sangat pentinglah untuk negara kita Malaysia, untuk teruskan sesuatu yang baiklah untuk negara kita, insyaAllah. Malaysia ni negara kekuatan induknya orang Melayu, Putra. Agama Islam, dan kita ada kekuatan dalam akar bahasa kita, bahasa Melayu. Kita jamin dalam perlembagaan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi-Putra, dan kita memuliakan kedudukan raja-raja Melayu. Tidak siapa pertikai. Tetapi negara ini juga dapat merangkul, mendakap kekuatan pelbagai kaum dan agama. Jika orang mengatakan perbezaan warna kulit dan perbezaan budaya itu tidak membolehkan dia itu bersepakat dan berkawan dan menghormati, dia tidak berlandaskan semangat di ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang Tuhan nilai itu bukan warna kulit kamu, bukan kaum kamu, bukan keturunan dan derajat kamu. Kamu paling rendah sekalipun, bukan budaya kamu. Yang dibedakan itu Allah jawab dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang dimuliakan itu nilai diri, ketakwaannya. Banyak orang itu baiklah jadinya. Akhlaknya mulialah jadinya. Imannya kukuhlah kedudukan dia.